Settle. Telefon ingat kau suruh dia ambil pun. Selamat Hari Raya, Mak Zaibat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mak Zaibat. Hari ni ni adalah booth kita daripada Jabatan Pediatri. Tema kita hari ni tradisional klasik lah. Menu utama kami adalah serunding daging. Serunding daging lah. Jadi ini menu utama daripada Jabatan Pediatri. Tajuk utama dia kepada Mak Cik ni? Rendang ayam, yam-yam. Rendang ayam, yam-yam. Daging seringan Kasih. Jadi dijemput menjamu selera lah. Disedoh kameraman takut aku. Hari ni Mak Cik nak present bahagian apa kita buat deko-deko. Kira kita buat maring lagi lah untuk selesai semua. Macam utama sekali saya ada buat ni lah. Perahu macam kita tema di Kuala Kerai ni kan. Tema dia Pasu Mambo. Kita pun ikutlah tema Kuala Kerai kita ni. Trip tu Mambo nak pergi ambil Pasu Mambo. Pasu apa panggil? Pasu tanah ke apa panggil? Inilah hasil. Kira mengikut tema klasik dan tradisional. Kita berbelakang lah bagi-bagi lama. Wakili Jabatan Pediatri mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua anak-anak tersayang. Jangan lupa jaga kesihatan dan maaf zahir batin. Jangan simpan dalam hati setiap teguran. Bukannya marah tetapi sayang. Jom apa ni? Jabatan apa ni? Rehat. Tema apa ni? Tema klasik. Ni? Bedah. Ni? Klasik kita. Ni? Tema macam-macam. Saya nak ucap tema klasik dan tradisional. Okay. Menu utama rendang ayam, rendang daging, lemak dan tapai. Bahan-bahan semua asli, tiada herba, tiada MSG. Selamat Hari Raya. Untuk sambutan raya tahun ni, tema untuk pediatri adalah tradisional klasik. Baju yang kita gayakan hari ni adalah style opa style. Siti style baju kebaya jami-jami dulu lah. Kira macam baju raya juga lah untuk baju batik, kain batik punya. Okay. Selamat Hari Raya Mak Zai Batik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cafeteria Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Kerai, iaitu di Garden Cafe. Menu kami adalah menu nasi Arab. Nasi Arab dan juga air yang kami pakai air Nescafe panah dan juga TO panah. Itu sajalah menu untuk majlis Hari Raya Hospital Sultan Ismail Petra pada hari ini. Selamat Hari Raya kepada semua staf-staf Hospital Sultan Ismail Petra. Ahlan wa sahlan, ya marhaban. Selamat datang ke Gerai Hikayat 1001 Malam Jabatan Kecemasan dan Trauma dan Unit Forensik. Bersama-sama dengan kita, menu pada hari ini iaitu menu sate unta ya, sate unta. Ya Allah, Masya Allah, sate unta perisa ayam. Datang saja di Gerai Jabatan Kecemasan dan Trauma dan Forensik untuk menikmati sate unta perasa ayam. Tema pengurusan iaitu Desa Indra Petra. Kita menyediakan nasi kromok. Nasi kromok makan yang apa? Nasi kromok makan yang apa? Nasi kromok makan dengan ayam goreng, ada ulam timun dengan sambal. Pakaian batik songkek inklusif.
Desa Indra Petra mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini Hospital SIP mengadakan jamuan hari raya terbuka kepada kaki tangan dan semua diminta dapat hadir pada pagi ini. Okey, doktor kita, Doktor Jabatan Bios, Okey ABS sampai. Okey, dijemput belakang peceng-peceng. Ya peceng yang dah berpeceng dijemput semua untuk menjamu selera pada pagi ini. Oh, dah sini udah. Di belakang kambing. Tuan Pengarah di dipersilakan. Kami. Tunggu berapa ekor? 2 ekor je. 2 ekor. Okey. Kambing daripada mana ni? Makbe. Ha? Makbe. Okey, berapa ekor ni? Anissa Bintino terakhir sekali menjawab Ismail. Sebelum ini berkhidmat sebagai penyedia jururawat. Beliau telah memulakan perkhidmatan pada 3 Mei 1993 dan menamatkan perkhidmatan pada seterusnya 1993 sehingga 9 April 2022. URL. URL. Memulakan perkhidmatan sebagai pembantu pada ORL dengan Oftal menyediakan ketupat, lontong dan macam-macam lagi. menjawab jawatan sebagai pembantu. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Boleh mau ke mana? Ha? Boleh mau ke mana? Mana dia? Tak ada baju, tak ada baju. Ada laksa pining yang kita buat lagi. Kita ada laksa siap yang mungkin ramai tak makan lagi macam ni. Jadi kena rasa satu laksa dengan laksa lemak. Lemak jadi laksa. Laksa lemak kata.